Assalamualaikum guys, aku sekarang berada dekat Ion Orchard Singapore untuk majlis pelancaran Tesla Model Y. Okey, kereta yang depan korang ni adalah yang pertama, unit pertama yang ada dekat Asia Tenggara dan mungkin Asia juga pun. Dengan right hand drive punya version lah. Okey, model ni banyak penambahbaikan. Yang terutama sekali kalau kita tengok dekat bahagian hadapan ni, dia dah datangkan dengan light bar macam Cybertruck dan Cybercat. Itulah dia punya inspiration dia. Lepas tu model pun dapat juga bumper yang baru. Dekat tepi tu ada corong udara, kat sini pun ada untuk meningkatkan lagi aspek aerodinamik. Lepas tu dia ada, ada satu lagi kamera tambahan dekat bahagian hadapan. Okey, model ni dia ada 8 kamera untuk dia punya sistem keselamatan. Model Y datangkan dengan dua variant iaitu rear wheel drive dan all wheel drive long range. Yang ni adalah long range lah. Dan dia punya kilometer tu boleh kalau yang normal tu ataupun yang rear wheel drive boleh capai sehingga 466 kilometer. Untuk long range ni dia boleh capai sehingga 551 kilometer dengan sekali charge. Okey, kalau kita tengok pula dekat bahagian tepi, perubahan dia tak banyak sangat. Ini adalah rim rekaan baru dan ini adalah yang optional. Kalau dekat Malaysia kau kena tambah dalam RM10,000. Alright, tapi sebenarnya perubahan yang paling besar ialah dekat bahagian belakang ni. Dekat belakang ni dia pun ada light bar. Nampak dia ada light bar dan ini lebih cantik lah daripada model yang lama selain daripada bumper yang baru. Okey, untuk model standard ataupun model yang korang tak perlu tambah duit, datangkan dengan warna kelabu. Tapi kalau macam warna merah, warna putih, warna biru, korang kena tambah dalam 7,000 hingga 11,000 bergantung pada warna yang korang pilih lah.